Hai murid-murid, hari ini kita akan belajar tentang ayat penyata. Apakah itu ayat penyata? Mari kita fahami bersama. Ayat penyata ialah ayat yang digunakan untuk menyatakan sesuatu perkara. Ayat ini juga disebut sebagai ayat keterangan. Mari lihat contoh ayat penyata. Rumah itu sangat besar. Mei Ling sedang mengulang kaji pelajaran. Aiman suka menonton rancangan televisyen. Semua ayat ini memberikan maklumat. Sekarang, mari kita uji minda. Pilih ayat penyata yang betul. Terdapat 4 pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Mari kita lihat satu persatu. A. Siapakah yang menulis kaligrafi Cina itu? Adakah ayat ini memberi maklumat? Atau ayat ini bertanya sesuatu? Ayat ini mempunyai kata tanya, siapakah dan tanda soal. Jadi, ayat ini ialah ayat tanya. Ini bukan jawapan yang betul. Sekarang, mari kita lihat pilihan jawapan B pula. Wah, cantiknya tulisan kaligrafi Cina kamu. Adakah ayat ini memberi maklumat? Atau ayat ini menunjukkan perasaan? Ayat ini mempunyai kata seru, wah dan tanda seru. Jadi, ayat ini ialah ayat seru. Ini juga bukan ayat penyata. C. Tolong ambilkan berus untuk saya menulis kaligrafi Cina. Adakah ayat ini memberi maklumat? Atau ayat ini memberi arahan? Ayat ini mempunyai kata perintah, tolong. Jadi, ayat ini ialah ayat perintah. Ini juga bukan ayat penyata. Akhirnya, mari kita lihat pilihan jawapan D pula. Kaligrafi Cina ialah seni tulisan tangan menggunakan berus dan dakwat. Adakah ayat ini memberi maklumat? Ya, betul. Ayat ini memberikan maklumat tentang kaligrafi Cina. Jadi, ayat ini ialah ayat penyata. Jawapan yang betul ialah D. Kesimpulannya, ayat penyata ialah ayat yang memberikan maklumat. Sekian, terima kasih.